Hati baik tak perlu dipuji. Hati yang baik tak pernah meminta balasan. Dia membantu dalam senyap, memaafkan dalam diam dan mendoakan tanpa diketahui sesiapa. Hati baik tidak pernah mendendam kerana dia tahu setiap luka ada pengajaran. Dia memilih untuk terus tersenyum walau hatinya pernah remuk 1000 kali. Kadang orang berhati baik sering disalah anggap, disangka lemah, disangka mudah dipijak. Padahal dia kuat. Kerana hanya hati yang kuat mampu terus baik walaupun sering diuji. Jangan risau kalau kebaikan kita tidak dihargai. Setiap niat ikhlas tidak pernah hilang. Ia akan kembali dalam bentuk rezeki, ketenangan dan kasih yang tak dijangka dari arah yang tak disangka-sangka. Kenali penulisan pesanan akhir yang sebenar bersama Kak Dan. Assalamualaikum.